Okay guys, kalau korang nak tahu akaun korang tu kena shadow ban ataupun tidak, korang tengok dekat sini lah. Okay, ni video saya korang tengok ada 8, 5, 16, 50, 8 orang. Okay, ada 43. So, apa petanda dia? Petanda dia video kita dah kena shadow ban. Okay, walaupun korang nampak macam, oh bawah tu banyak. Okay, bawah tu dah berapa hari. Korang tengok. Okay, ada juga video aku yang 30. 39, 32. Video aku tak FYP sebab dia kena shadow ban. Yang kalau korang tengok yang banyak ni sebenarnya, yang korang tengok yang banyak tu, itu bukan disebabkan aku punya video FYP tau, tapi itu adalah JMV Mac. Okay, iaitu seller promote aku punya video. Sebab tu dia push jadi 13,000, 14,000. Tapi kalau ikutkan aku punya video, memang takkan FYP. Okay, kalau tanpa bantuan JMV Mac, aku punya average view adalah 100 ke bawah lah. Itu average aku. Okay, tapi bila seller dah push JMV Mac, push JMV Mac tu apa sebenarnya? Seller yang promote kita punya video. Maksudnya seller yang bayar dekat TikTok untuk promotekan kita punya video. Sebab tu view saya tinggi. Tapi tak semualah yang kena GMV Max dia tinggi sebab seller yang bayar, seller yang promote. Tapi kalau harapkan aku punya akaun TikTok yang nak push GMV Max, memang tak akaun TikTok aku memang dah tak sihat dah. Alright, korang tengok dekat sini. Nak tahu sihat ke tak sihat. Okey, korang tengok 100 lebih, 200. Okey, ni 500 ni sebab kena GMV Max ni. Okey, kena GMV Max. Alright, produk yang di viral lah. Kalau tak ni kau tengok 37, nampak tak? 29. Tu produk-produk, bukan produk lah, maknanya video aku yang tak FYP. Okey, nampak ni 29, 21. Ni gara-gara ni gara-gara video ni. Okey, disebabkan satu video aku dah kena violation. Okey, jadinya disebabkan video-video macam ni, nampak community guideline. Lepas tu yang ni tidak recommend. Tu tanda-tanda akaun korang tak sihat, nampak tak? Okey, kalau korang tengok video aku yang sebelum-sebelum ni kan, banyak view. Okey, nampak 6,000, 5,000, 3,000. Banyaklah view, tak adalah view rendah kan. Tapi kenapa view aku kali ni dia rendah? Sebab banyak kali kena violation, nampak? Okey, banyak kali kena violation dan juga amaran, nampak tak? Okey, sebab itulah aku punya video tu tak FYP. Okey, video aku average dalam 100 lebih je. Jadinya kalau korang nak tahu lagi pasal video FYP ataupun pasal TikTok, korang boleh follow akaun ni. Okey, jangan lupa like and share. Okey.